Alright guys, Assalamualaikum semua. Okay, tengok sikit sana. Rapid KL kita ada MRT kat atas ni. Okay, Alhamdulillah kita dah operasi selama 6 hari. So besok kita nak cuti dah ni, hari Rabu. Okay, so hari Rabu kita cuti untuk minggu ni. Okay, untuk minggu ni kita, sebab kita dah announce sebelum ni, kita cuti hari Rabu. Tapi selepas ini, maksudnya the next week kita akan start cuti setiap hari Isnin. Sebab apa? Sebab Isnin saya nak balik Ipoh, saya nak jumpa staff-staff sana, saya nak jumpa customer-customer sana, nak layan customer sana pula. Saya tak nak lagu orang saya dah buka kedai baru ni, saya dah tak ambil tahu pasal Ipoh. So macam mana pun saya kena juga ambil tahu pasal Ipoh, saya kena jaga kualiti makanan kat sana juga, servis dia orang ke apa, problem, komplain ke apa kat sana, saya kena ambil tahu. Okay, so ingat ya, minggu ni, maknanya minggu yang pertama ni, kita cuti hari Rabu. The next week and seterusnya, kita akan cuti setiap hari Isnin. Tak sama dengan Ipoh. Ipoh cuti setiap hari Rabu. Sebab apa? Sebab kat Ipoh ada pasar malam. So hari Rabu tu kita tak naklah mengganggu orang niaga. So Ipoh tetap kena cuti hari Rabu. Alright. So alhamdulillah selama kita operasi 6 hari ini kita mendapat sambutan yang sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa ya. Walaupun kita tak push lagi marketing kita just post video sikit-sikit supaya ada yang tahu. Ada ramai yang tak tahu lagi. Tapi alhamdulillah ramai yang support kami. Okey, waktu operasi dekat KL. KL kita operasi awal sikit. Sebab apa? Sebab sini banyak office. Orang office sini pukul 12 dah keluar makan dah. So kita buka hari bekerja. Okey, waktu operasi kita Isnin cuti, Selasa, Rabu, Khamis. Daripada pukul 12.30 hari sampai 11 malam. Hari Jumaat, solat Jumaat gen. So pekerja saya semua lelaki. So tak boleh nak buka awal. So diorang akan masuk pukul 3 prepare barang, pukul 5 baru kita buka sampai pukul 12.30 malam. Hari Sabtu daripada pukul 12.30 hari sampai 12.30 malam. Hari Ahad daripada pukul 12.30 hari sampai 11 malam. Sebab apa? Sebab besoknya orang nak kerja. Alright. So itu saja dari saya. Jangan lupa search kita orang punya location. Location kita berada di mana? Kita berada di area Jalan Ipoh, Chowkit dekat sinilah. So kita akan pin location kat atas ni. Korang boleh check, korang boleh Google sendiri. Ataupun korang boleh terus Google Oppa Zuzu KL. Alright, itu saja. Assalamualaikum. Zas!